mohon jaminan kerana bimbang janggut dipotong dalam tahanan. Ya, itu antara perkara yang dibangkitkan dalam kes melibatkan suami kepada penyanyi dan pendakwah terkenal Heliza Hilmi. Namun, di sebalik isu janggut itu, ada pertuduhan yang jauh lebih besar dan ia melibatkan Undang-Undang Keuangan Negara. Suaminya, Mahadi Badrul Zaman, 43 tahun, didakwa di Mahkamah Session Kuala Lumpur atas 2 pertuduhan. Beliau mengaku tidak bersalah. Menurut pertuduhan, beliau didakwa menjalankan urus niaga sekuriti tanpa lesen sah. Kesalahan itu didakwa berlaku antara 14 Jun 2021 hingga 15 Februari 2024 di Subang Jaya. Kes ini didakwa di bawah Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007. Jika sabit kesalahan, boleh didenda sehingga 10 juta ringgit atau penjara maksimum 10 tahun atau kedua-duanya sekali. Pendakwaan pula dikendalikan oleh Suruhanjaya Security Malaysia. Mereka mencadangkan jaminan RM250,000 dengan 2 penjamin. Pasport diserahkan dan perlu melapor diri setiap bulan. Ini menunjukkan kes ini melibatkan kepentingan awam dan keyakinan pelabur. Namun, yang menjadi tumpuan netizen bukan angka jutaan ringgit itu. Sebaliknya, permohonan pihak peguam yang menyatakan kebimbangan janggut panjang tertuduh mungkin dipotong sekiranya beliau ditahan. Menurut peguam, perkara itu akan memberi kesan kepada anak guamnya. Kenyataan ini segera tular. Ada yang mempertahankan hak peribadi. Ada juga yang mempersoalkan keutamaan hujah tersebut dalam kes keuangan seperti ini. Chop, chop, chop! Sebelum kita sambung kisah yang lagi pedas, kalau korang suka analisis deep macam ni, jangan lupa like, share and subscribe Oi Jom, sumber gosip paling bersih tapi pedas dekat Malaysia. Okey geng, kita sambung. Mahkamah akhirnya membenarkan jaminan RM50,000 bagi setiap pertuduhan. Seorang penjamin, pasport diserahkan dan perlu melapor diri sebulan sekali. Jumlah keseluruhan jaminan RM100,000, lebih rendah daripada cadangan pihak pendakwaan. Kes ini menjadi lebih sensitif kerana ia melibatkan suami kepada Heliza Hilmi. Heliza bukan sekadar penyanyi. Beliau dikenali sebagai figura Islamik aktif dalam misi kemanusiaan termasuk bantuan ke Palestin dan kawasan konflik. Sejak beberapa tahun kebelakangan ini, nama Heliza sering dikaitkan dengan kempen solidariti Palestin, kutipan dana kemanusiaan dan misi bantuan antarabangsa. Imejnya di mata masyarakat dibina atas nilai integriti, amanah dan kepercayaan. Justru, apabila suaminya didakwa dalam kes melibatkan urus niaga sekuriti, ia secara tidak langsung memberi tempias kepada reputasi awam tersebut. Walaupun tiada pertuduhan melibatkan Heliza sendiri, persepsi masyarakat tetap menjadi cabaran besar. Dalam dunia digital hari ini, persepsi boleh terbentuk lebih pantas daripada fakta. Nama besar pasangan selebriti sering dikaitkan bersama dan bagi seorang aktivis kemanusiaan, kepercayaan adalah aset utama. Namun begitu, penting untuk ditegaskan, pertuduhan ini masih dalam proses mahkamah. Tiada keputusan bersalah dibuat dan undang-undang memberi hak kepada setiap individu untuk dibicarakan secara adil. Kes ini membuka beberapa persoalan tentang undang-undang keuangan, tentang hak individu dalam tahanan dan juga tentang bagaimana imej awam boleh terkesan walaupun belum ada keputusan mahkamah. Adakah masyarakat patut memisahkan isu peribadi dan isu profesional? Atau adakah reputasi pasangan akan sentiasa terikat bersama? Apa pun jawapannya, biarlah proses undang-undang berjalan dan kita sebagai pemerhati menilai dengan fakta, bukan sekadar emosi. Kongsikan pandangan anda di ruangan komen.